ni. Boleh makan. Alhamdulillah geng, akhirnya jenak bantal. Rezeki tak salah alamat. Dia kalau rezeki tu kan, kita tak mancing ikan ni, dia nak datang dekat kita. Okey geng, hari ni aku mancing dengan brother ni. Dia ni pro staff temu. Dia kata hari ni ada kawan dia nak buat jalan-jalan mancing dekat Kelang. Ini Azri, toke bot Armani. Best gila bot dia, cuba tengok. So game kita hari ni adalah untuk mancing caru. Kalau kat Pantai Timur kita ada cadak sotong, tapi kat Kelang kita ada pot caru. Korang tengok tu, ramai gila dekat pot ni. Ini adalah pot Bukit Caru. Pot ni memang betul-betul dekat laluan kapal. Kau tengok tu, sebelah-sebelah je dia lalu. Masa kita sampai spot, caru tak galak lagi. Angin kuat, alun padu, nasib baik tak mabuk. Tengok bot ni, nasib baik bot ni steady. So hari ni kita mancing guna bangla je, guna Apollo je. Apollo pun Azri yang sediakan. Alhamdulillah, strike yang pertama dapatlah seekor. Naik satu. Satu je bang. Satu je. Dia punya mata kel banyak. Baru naik seekor bambul dah bahan aku. Sabarlah, aku baru nak panas badan. Kau tengok ni, naik terus. Tiba-tiba hujan pula. Nasib baik bot ni bombong dia fully cover. Tapi kalau tak pandai main, basah mat. Alhamdulillah lepas hujan, alun okey sikit. So masa ni memang gasak. Taruh je makan, taruh je makan. Semua orang gasak lah, aku gasak. Boy. Video boy. Boy. Bambul pun gasak. Tapi kau tengok, sampai jadi anggur dah. Brother sebelah aku ni pun gasak. Dia paling gasak lah. Sebabnya toke bot siap bukakan ikan lagi. Baik betul dia. Baik, ada makna tu. Masa ni memang semua orang gasak. 6 orang gasak. Sampaikan si bambul tu nak kencing pun tak sempat. Member baru nak pergi kencing, sekali ikan makan pula. Terpaksa dia garau dulu. Kau tengok tu, seluar tak berikat lagi. Nasib baik tak licut. Sekejap je dah penuh tong biru ni. So target kita hari ni nak penuhkan satu tong ni je. Nak mancing caru guna bangla ni senang je. Korang drop je dalam 20 ke 30 ke kedalaman. Lepas tu tunggu nanti dia makan. Lepas tu terus naikkan je dari dulu. Aduh. Alhamdulillah bila cukup satu tong, kita orang pun bergeraklah balik. Tapi mana datang ikan